Hi guys, welcome back to Bukajan. Ini adalah Honor Magic 8 Pro. Dalam video kali ni, kita nak cerita secara penuh, secara mendalam kenapa kamera Honor Magic 8 Pro ni lain daripada yang lain. Kalau kita lihat, kamera pada Honor Magic 8 Pro ni bukan sekadar tambah megapiksel atau tambah sensor lebih besar, tapi Honor betul-betul fokus pada bagaimana kamera ni boleh berfungsi dalam situasi real life, situasi yang sebenar. Baiklah, kita lihat dulu bahagian hardware kamera smartphone ni. Dihadir dengan 50 megapiksel kamera utama dengan sensor yang sangat besar dan dia juga disokong oleh OIS tahap CIPA 5.5. Memang dahsyat. Kamera telefoto pula ada 200 megapiksel, sensor yang besar juga. Kemudian dia punya kamera ultra wide pula 50 megapiksel. Bahagian depan pula pada bahagian kamera selfie dia ada 50 megapiksel juga. Memang padu. Jadi kesemua gabungan kamera pada Honor Magic 8 Pro ni dia sangat versatile, sangat stabil dan konsisten untuk semua situasi. Nak zoom jauh, kemudian tangkap gambar pada waktu siang atau pada waktu malam, dia mampu berikan performance yang sangat padu. Nanti kita tunjuk hasil dia. Kemudian bahagian yang paling menonjol pada Honor Magic 8 Pro kali ini ialah kamera telefoto 200 megapiksel. Sensor telefoto yang besar, sensor yang jarang ada pada smartphone yang lain. Bila tengok sensor sebesar ni, of course dia akan dapat cahaya yang lebih banyak untuk masuk pada smartphone ni. Kemudian dia dapat hasilkan kualiti, dapat hasilkan detail yang lebih tinggi lah. Jadi bila kita zoom bangunan ataupun zoom objek yang jauh pada waktu siang contohnya, kita akan nampak lah tekstur tingkap, garis dinding dan semua detail yang kecil lah dengan lebih jelas. Ini memang dahsyat. Dan kalau kita guna waktu malam pula, kita akan nampak lah line lampu bangunan tu, tulisan billboard dan outline objek yang kekal sharp walaupun kita zoom banyak kali. Dan apa yang aku perasan sejak adanya stabilization CIPA 5.5 ni, memang sangat membantulah untuk dapatkan gambar yang lebih detail, gambar yang lebih sharp lah. Contohnya kalau kita nak zoom jauh, dia memang sangat bantu pada smartphone ni. Walaupun ada gambar gegar-gegar sikit, tapi dia punya stabilizer tu dapat bantu kita untuk capture gambar yang lebih detail. Untuk zoom jauh, kita boleh zoom sebelah tangan je and kita boleh capture sebelah tangan juga. Untuk klik dia punya shutter tu, tak perlu dua belah tangan sebab dia ada stabilizer yang sangat padu. Alang-alang kita cakap pasal zoom ni, kalau kita zoom lebih pada 10 kali, smartphone ni akan aktifkan AI telephoto dan kita akan nampaklah ikon AI muncul dekat bahagian skrin atas ni. Ini tanda telefon ni sedang gunakan gabungan AI dalam device dan juga AI cloud untuk tambahkan detail dan untuk kurangkan noise pada gambar yang sangat jauh. Ini impossible sebenarnya, tapi Honor boleh buat. Jadi walaupun kita pergi sampai 50 kali ataupun 80 kali zoom atau 100 kali zoom lah contohnya, gambar masih lagi nampak lebih jelas berbanding zoom digital yang biasa. To be honest, korang akan impress gila dengan kualiti zoom pada Honor Magic 8 Pro ni. Untuk capture pada waktu malam, pada situasi yang kurang cahaya pula, Honor Magic 8 Pro ni ada satu resipi baru yang dinamakan sebagai Night Engine. Night Engine ni dikuasakan oleh AI dengan 1 bilion parameter. Ganas gila. Jadi Night Engine ni dia akan proses cahaya, highlight, shadow dan juga texture sebelum kita dapat hasil yang sebenar. Untuk bahasa yang lebih mudah, Night Engine ni adalah seorang pakar edit gambar. Jadi bila kita capture gambar dan kita bagi dekat dia, tolong editkan gambar ni bagi lebih cantik. So dia editlah gambar tu untuk bagi cantik dan akan jadikan sebuah hasil yang sangat cantik. Itulah Night Engine terbaru daripada Honor Magic 8 Pro ni. Dan hasil dia, tengoklah sendiri. Ganas gila kan? Sebab tu, gambar malam pada Honor Magic 8 Pro ni, dia jarang block out dan shadow dia pun tak terlalu gelap sampai hilang detail. Noise dia pun rendah dan warna nampak natural. Kita tak perlu nak try and error dia punya hasil gambar ni. Tekan je shutter, dia akan buat kerja secara sendiri. Night Engine tu akan buat kerja untuk anda. Kalau anda suka ambil gambar portrait, Honor Magic 8 Pro ni lah jawapan yang paling tepat. Yang mana smartphone ni dia ada sistem engine yang sangat besar, 12 bilion parameter, dan dia punya AI ni akan fokus pada 3 perkara utama, iaitu dia punya kulit yang lebih natural, lighting muka yang lebih lembut dan bokeh yang nampak lebih realistik. Yup, dia punya bokeh ni nampak macam kamera digital. Dan apa yang buatkan kamera portrait Honor Magic 8 Pro ni lebih menarik adalah dia bagi 5 focal length yang berbeza.
23mm, 46mm, 85mm, 135mm dan 170mm. Kalau tengok kat sini, 23mm ni dia sangat sesuai lah untuk full body dan kita nak capture environment. Kemudian 46mm ni pula sesuai untuk full body juga tapi nampak lebih natural. Kemudian 85mm untuk half body. 85mm ni juga sesuai untuk capture portrait untuk nampak lebih natural. Kemudian 135mm dan 170mm ni sesuai untuk portrait jarak jauh dengan compression yang sangat cantik. Dan ada satu fungsi yang aku rasa ramai akan suka untuk gunakan dia, iaitu Magic Color. So, smartphone ni dia boleh copy, dia boleh tiru semua warna yang kita nak lah. Tinggal bagi je reference, tinggal bagi je contoh gambar pada Magic Color ni. Nanti AI dia akan belajar tone tu secara detail, dari highlight, shadow sampailah ke color balance. Dan hasil dia memang nampak macam color grading yang profesional. Tak perlu nak edit secara manual pun. Honor Magic Air Pro juga ada satu benda yang simple tapi sangat praktikal, iaitu dia punya butang AI physical di bahagian sisi telefon ni. Yang mana by default kalau tekan sekali dia akan berfungsi untuk AI, tekan 2 kali untuk buka dia punya kamera. Jadi kita boleh akses kamera dengan cepat dan sangat mudah lah. Tinggal double klik je, kamera akan keluar. Selain daripada kamera, Honor Magic Air Pro juga ada banyak editing tools secara built-in. Secara percuma je kita boleh pakai dia. Yang mana dia ada AI eraser untuk buang orang atau buang objek yang kita tak nak. Kemudian dia ada AI upscale untuk tajamkan gambar yang blur, AI outpainting untuk sambung background kalau horizon tu sengit. Kemudian dia ada AI face tune yang boleh buka mata someone kalau terpejam semasa group foto. Yang ni sering berlaku. Jadi semua tools ni ada dalam smartphone ni. Tak perlu nak gunakan aplikasi luar. Jadi kesimpulan dia, kalau kamera adalah keutamaan anda semua untuk beli sesebuah smartphone, Honor Magic Air Pro ni lah calon yang paling kuat, paling hebat pada tahun ini. Antara yang paling lengkap jugalah untuk sesebuah smartphone flagship. Yang mana kau tengok dia punya telefoto sangat dahsyat sehingga boleh zoom dengan detail. Itu sebab ada bantuan AI. And dia punya ciri AI tu pun dah semakin realistik lah berbanding yang sebelum ini. Kemudian ada pilihan warna yang sangat versatile. Boleh pilih warna yang kita nak. Tak kisah daripada gambar Fuji, Sony gambar tak cantik, Ricoh, Leica dan sebagainya. Kita boleh gunakan dia punya hasil warna pada smartphone ni. Tinggal letak je, dia akan ikut, dia punya AI akan generate hasil warna yang sama. Itu yang dahsyat pada kamera ni. Kemudian dia punya editing tools pun dah tersedia untuk kita edit. Jadi jika anda adalah seorang pengguna yang suka ambil gambar ataupun suka buat konten, Honor Magic Air Pro ni lah jawapan dia. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.